Guana yang Tuhan tak mati. Tadi kan bodoh. Sebab apa dia tak mati? Kalau kita usul ke jenis mati ni, jenis hidup berhajat kepada pertolongan. Kalau hidup perlu pertolongan, maka dia mati. Jang hidup pertolongan dia. Bateri. Nampak? Cabut bateri, jeng. Tak gerak. Nampak? Pasal dia pertolongan. Kalau jenis jang tu memang hidup dah. Tak mati Nah, orang nyawa. Pecek hidung, lepas mampu gerah. Dah. Kereta enjin, cabut pelak mampu. Dia ada part benda tolong dia jadi hidup. Lagi ada benda tolong dia jadi hidup, maka benda tu akan mati. Faham? Allah Ta'ala dia tolong tak? Tak ada jenis hidup. Nah, dia tak akan nyawa, tak akan bateri, tak akan enjin, tak akan kunci. Nah, jangan dekat pakai kunci. Jangan lama bangun tidur tu kan. Atas ada loceng tonggok 2 tin. Tak akan bateri tu. Tu dekat bangun. Bunyi kuat. Faham? Awak meding sesuatu tak gerak. Ini. Tak gerak tu. 8 suku kuno. Nah, aku Cina tu. Nah, kelecak habis puyuk belanga. Jadi apa awak marilah contoh apa pun, jenis dia hidup pertolongan. Pokok hidup sirang. Tidak sirang mampu gerah. Nah, jenis kalau jenis sirang baru hidup, mampu lagi. Walaupun sirang. Nah, setiap yang hidup dengan pertolongan akan mati dan hidupnya itu tidak berpanjangan. Nampak? Dan Tuhan tak pakai nyawa, tak pakai bateri, tak pakai sirang, tak pakai nafas, tak pakai paru-paru, tak ada jantung, tak ada apa. Dah guana Allah Maha sempurna sudah. Allah tak tanya kita dalam kubur, "Mu tahu tak hakikat aku nyawa guana?" Tak tanya. Nah, mu tahu tak sebenar-benar sifat aku? Tak tanya. Tanya kita. Nampak? Mu sokong tak uduk. Tanya gitu. Nah, kerana ia ketentuan dengan tidak tidur dan mengantuk. Kerana Tuhan ni jenis tak tidur. Tu soal jawapan mudah. Jawapan Tuhan tak hati, jenis tak hati. Jenis gitu dah. Default setting dia panggil. Mari kilang gitu dah. Kita jenis tidur. Mengantuk. Bila mengantuk lawang tidur Dia tak ada orang tidur je. Tidur dulu tak ada. Nah, dia kena ada muqaddimah bagi tidur. Nak ngantuk, letih. Ada la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tiada mengena akan Allah itu oleh lupa dan oleh ngantuk, tidur. Ngantuk pun tak, tidur pun tak. Adapun makhluknya maka mereka itu tidur dan mengantuk. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini dalil bagi yang kedua, bermula Allah Ta'ala tiada yang disembah dengan sebenar, melainkan ia Allah jua yang hidup, yang sangat berdiri selama-lamanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya dan berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Kalau orang tanya mana dalil mu kata Tuhan ni tidak mati, kita baca ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Baca ayat Quran dia panggil dalil naqli. Dalil yang dipindahkan daripada Quran. Dan hendaklah kamu tawakal, iaitu berserah segala pekerjaanmu atas Tuhan yang hidup. Wak mari pula dengan taukid allazi la yamut, yang tiada mati. Kita al-hayy saja. Nampak? Yang hidup tapi sayamut, akan mati. Allah tidak akan mati dulu, kini, selamanya. Dan sabda Nabi sallallahu, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Artinya Allah Ta'ala tiada tidur dan tiada layak bagi Allah bahawa ia tidur. Dan kalau tak tidur, tak ke letih. Letih ni sifat makhluk. Tak payah tanyalah. Nampak? Tak kena sifat tu kita tanya bagi Tuhan punya diri. Salah dah nak jawab kau ni. Nak. Tuhan dah ada buat kerja sama tak ngatuk. Mengatuk tu sifat makhluk. Jadi kita tanya satu sifat kepada tempat atau satu benda yang tidak layak dengan sifat tu, tak apa sihat kat kita. Faham? Macam kereta. Dia sifat lain. Dia makanan lain. Masang air ni. Manisnya buah ni. Manis kok kereta tu kok. Warna mujilat ke warna? Dah kereta tu masang kok.
Tak boleh jawab pasal bukan sifat yang bagi dia.